Selamat datang ke channel Tukang Bina Rumah. Hari ini kami berada di Kampung Lahar Tiang, Kepala Batas Pulau Pinang. Bersama saya hari ini adalah pemilik ataupun tuan rumah kepada rumah ni, Puan Presiden binti Hashim. Terima kasih kerana sudi menerima kunjungan daripada tim kami. Terima kasih pada semua tim yang bekerjasamalah. Dengan sokongan semua kita akan dapat menunaikan impian untuk menyambut Hari Raya lah dekat rumah baru ni lah. Jom ikut kami untuk review rumah yang berkonsep English yang memikat hati ni. Rumah ini dibina di kawasan kampung yang tenang dan mendamaikan. Rumah yang berkeluasan 1085 kaki persegi ini menggabungkan gaya Inggeris klasik dengan elemen praktikal moden. Mempunyai 3 bilik tidur yang selesa, 1 tandas dan 1 bilik mandi yang berasingan. Sentuhan Inggeris konsep dalam rekaan bina rumah ini terletak pada tona warna, sentuhan kemasan dinding, pada facelift bahagian luar rumah hingga bingkai tingkap yang memberikan karakter sendiri pada rumah ini. Rekaan yang teliti ini direkod khusus untuk keselesaan seisi keluarga. Jom kita masuk tengok rumah. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Desain ni amat sesuai untuk keluarga kecil ataupun untuk apa yang nakkan ruangan yang kompak dan lebih privacy. Lebih privacy sebab semua pintu terlindung daripada ruang tamu. Tona warna putih yang dipilih menjadikan ruangan rumah nampak lebih luas, bersih dan menenangkan. Setiap bilik juga mempunyai pengudaraan yang baik, disinari dengan cahaya semula jadi dan direka dengan ruang sederhana luas tetapi tetap selesa. Dan yang paling menarik, harga keseluruhan rumah ini cuma RM166,000 sahaja. Nilai yang luar biasa kan untuk rumah yang elegan dan yang penting dibina dalam suasana kampung yang damai. Sesuai untuk buat rumah pertama ataupun rumah persaraan buat mereka yang ingin bersara dengan tenang di kampung. Jom. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Okey, dan yang terbaik untuk spek rumah ni adalah premium, namun harga mampu milik. Okey, apa yang dikatakan premium adalah untuk lantai rumah ni menggunakan fully mozaik 2x2 di keseluruhan bahagian rumah. Dan untuk bumbung, tuan rumah memilih untuk menggunakan bumbung genting. Okey, terdapat juga porch dan juga mini terrace konkrit, di mana lantai untuk porch dan mini terrace adalah kita gunakan heavy duty tiles 2x1 lah. Okey, untuk toilet, disebabkan spek rumah ni adalah premium, toilet menggunakan fully wall tiles lah untuk dinding kedua-dua toilet. Dan rumah ni
apa yang menjadikan dia premium lagi adalah tuan rumah ni upgrade pintu menggunakan pintu security untuk pintu depan dan juga belakang. Okey, rumah ni juga dilengkapi dengan tabletop ataupun kabinet dapur lah. So kat sini boleh nampak lah. Sekian saja review kami kali ini. Nanti kita jumpa lagi di episod review yang akan datang. Thanks for watching. Bye. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio